Assalamualaikum guys. Selamat pagi rakan-rakan semua. Pada pagi ni kita akan unboxing satu kotak. Ya, ini dia. Zoomlion ini adalah diecast model crane Zoomlion yang ramai kemungkinan nak tengok apa isi dalam kotak ni. Kita akan buka satu persatu. Kita guna pisau paling senang untuk buka kotak ni. Macam potong kek buka kotak ni. Sebab kotak ni berat. Anggaran dia lebih kurang dalam 20 kilo lebih. Diecast model kali ni. Itu dia Zoomlion Z 2400 H. 2400 tan. Yang paling latest dan terbaru. Sebelum ni ada juga keluaran model yang first. Tapi yang ni adalah yang kali ke berapa kali ke 3 kalau tak silap. Cumanya daripada segi dia punya gambar tu ada sikit kesilapan lah kat situ. Dia punya model ni bentuk dia macam LG. Kalau kawan-kawan pernah tengok model LG 1750, tapi LG 1750 tu dia 8 axle. Yang ni dia ada 9 axle. Dia punya outrigger dia tu besar sampai betul-betul belakang kabin. Jadi nanti saya akan buka lah satu persatu bagi kita tengok macam mana diecast model crane Zoomlion Z 2400H. Sebenarnya dia berbagai pattern kalau kita tengok yang ada dekat luar negara. Dia ada jenis 3 pattern. Satu macam model LG. Yang kedua macam mobil crane biasa, kaki spider biasa yang orang panggil lah. Dan yang ketiga kaki H. Jadi yang ni pattern dia lebih kurang macam model LG. Dalam gambar tu adalah lebih kurang dalam model crane biasa. Outrigger orang panggil kaki spider. Yang gambar kat kotak tadi tu. Anggaran berat seperti yang saya katakan tadi lebih kurang dalam 20 lebih kilo 20 lebih kilo. Memang berat. Ini dia punya buku manual book. Okey, keistimewaan mobil crane ni diecast yang ni pula dia siap dengan laughing jeep. Itu yang paling penting tu laughing jeep. Kita boleh tengok satu persatu lah di dalam buku manual book. Padahal dia berat aksesori dia pun boleh tahan jugalah. Inilah cara-cara pemasangan mobil crane Zoomlion Z 2400H. Kawan-kawan boleh tengok dia punya kaki dia tu, outrigger dia macam LG 1750 Kesemuan total tayar dia ni ada 12. Ada 12 axle. Agak-agaknya kalau kita tengok yang reality punya, macam mana lah dia naik bukit. Ada video tu Zoomlion Z 2400 naik bukit. Tuan-tuan boleh search dekat YouTube. Dan sekarang ni dekat Malaysia kira Zoomlion lah paling top. Sebab dah banyak orang pakai mobil crane Zoomlion ni.
Dan kali ni saya pun terpengaruh dengan warnanya. Hijau tu. Cantik warna dia. Okey. Yang ni dia punya Laughing Jeep. Yang ni dia punya tengkuk Laughing ni. Memang smart lah. Cantik modelnya. Okey, yang ni dia punya Jeep dia. One set. Tapi dia punya Jeep dia ni ada berbeza sedikit. Dia tak seperti WSI. WSI kita skru daripada tepi kan. Tapi dia ni skru daripada atas. Okey, yang ni dia punya main bomb dia dengan siap super lift. Ni dia punya main bomb dia siap dengan super lift. Okey, yang ni dia punya screwdriver dia. Yang ni dia punya barang-barang untuk macam pin, nak masuk dekat hook ke bom ke, untuk lock dia. Tu dia punya side mirror dia. Dan ada sikit skru dan Allen key. Kita potong kek lagi. Okey guys, yang ni adalah dia punya counterweight dia. Ini yang dikatakan axle nombor 10, 11, 12 berasingan. Ini dia akan diletakkan di belakang mobil crane. Dia punya tayar semua boleh pusing-pusing gitu. Boleh nampak kawan-kawan? Okey, cantik. Yang ni dia punya counterweight dia. Apa itu counterweight? Bebanan untuk mobil crane ni. Kalau tak ada counterweight ni, kemungkinan lah besar macam mana pun dia tak boleh nak angkat barang. Boleh tapi dengan jarak dekat saja. Kalau nak buka tinggi-tinggi, risikonya bahayalah tanpa counterweight ni. Total semua sebelah kanan 10, sebelah kiri pun ada 10. Jadi ada 20 keping counterweight. Ada 20 keping counterweight. Yang paling buat menarik sebenarnya pada kabin dia. Smart. Lagi dalam tu ada komputer. Okey, yang ni dia punya steel plate. 4 steel plate untuk outrigger. Yang mana dia punya tapak dia tu dia dah lekatkan sekali. So mudah dibawa lah. Okey, yang ni dia punya tapak untuk counterweight dia. Tapak yang bahagian bawah sekali. Memang senang lah kalau kita tengok nak pasang diecast model crane Zoomlion Z2400H ni. Dan yang terakhir sekali nak keluarkan body dia ni. Nak tarik memang berat Jadi kita angkat cara dengan macam ni. Tak nak keluar juga. Kena hati-hati. Okey guys, ini adalah yang dikatakan model seperti LG 1750, tapi ini adalah model Zoomlion 2400 tan.
InsyaAllah teruskan menonton di channel Azmi Yaakob. Kita tunggu part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.